Ucapan penangguhan. Ahli yang berhormat bagi kawasan Padang Terak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kerana membenarkan saya untuk membuat ucapan penangguhan. Pada Julai 2006, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 telah diperkenalkan dan diluluskan yang bertujuan menstruktur semula pengurusan air dan menguatkuasakan pengurusan serta mengawal seliaan sektor dan industri air bagi seluruh Malaysia yang akan diletakkan sepenuhnya di bawah Kerajaan Persekutuan Federation of Water Industry. Ini bermakna kerajaan negeri hanya akan dipertanggungjawabkan untuk membekal sumber air sahaja. Kesan ataupun impak daripada penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Air dan Akta Suruhanjaya Air Negara. Yang pertama, Kerajaan Persekutuan melalui Perbadanan Aset Air Berhad PAAB, syarikat milikan penuh oleh Kementerian Kewangan, akan mengambil alih aset dan liability syarikat perawatan dan pembekalan air sama ada dimiliki oleh pihak kerajaan negeri atau pihak swasta. Untuk membolehkan aset-aset tersebut diambil alih, Perbadanan Aset Air Berhad akan menerbitkan bon untuk membiayai proses tersebut. Yang kedua, aktiviti perawatan dan pembekalan air akan diberi melalui konsep kontrak, bukan lagi konsesi. Syarikat terbabit hanya dipertanggungjawabkan dalam operasi perawatan dan pembekalan air sahaja. Sebarang pembangunan aset yang baru akan dibiayai oleh PAAB ataupun Perbadanan Aset Air Berhad selaku asset owner. Yang ketiga, dari segi perolehan, syarikat terbabit akan mengenakan charge kepada Perbadanan Aset Air Berhad atas perkhidmatan perawatan dan perbekalan air yang diberi, dan Perbadanan Aset Air Berhad juga akan mengenakan charge kepada syarikat terbabit kerana mengguna dan beroperasi aset-aset perawatan dan pembekalan air milik Perbadanan Aset Air Berhad ataupun Kerajaan Persekutuan. Yang keempat, tempoh kontrak adalah selama 3 tahun dan akan diperbaharui. Pelanjutan kontrak tersebut bergantung kepada pencapaian syarikat tersebut dalam ujian Key Performance Indicators yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dari segi penentuan tarif kepada penggunaan air, ia akan ditentukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Isunya ialah, berdasarkan kepada impak di atas, terlalu banyak perkara penting yang memungkinkan atau keberangkalian salah guna dana awam akan berlaku, dan keputusan yang hanya akan memihak pihak yang berkepentingan dan tidak secara menyeluruh khususnya kepada rakyat Malaysia. Oleh demikian, kerajaan ataupun Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi perlu menetapkan terlebih dahulu skop ataupun kai ukur benchmark kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, jumlah pampasan. Untuk memastikan kerajaan yang menggunakan dana awam tidak membayar pampasan yang terlampau tinggi dan overprice kepada pemegang saham syarikat-syarikat perawatan dan pembekalan air yang akan diambil alih. Yang pertama, perlu ada satu metod menentukan jumlah pampasan kepada pemegang saham yang menguasai syarikat konsesi perawatan dan pembekalan air yang bakal menjadi sasaran pengambil alihan oleh Perbadanan Aset Air Berhad, iaitu yang menggunakan valuation method khususnya ke atas sebuah syarikat yang beroperasi secara konsesi. Perlulah diseragamkan dan andaian-andaian yang dikemukakan bagi menentukan jumlah nilai syarikat terbabit mestilah adil dan saksama serta menepati piawaian pasaran. Andaian seperti perubahan risiko operasi daripada syarikat berasaskan konsesi kepada kontrak sehingga membenarkan mereka ini untuk menuntut premium yang tinggi dalam jumlah pampasannya, perlulah diperincikan secara kuantitatif dan kualitatif, memandangkan mereka juga akan diberi peluang untuk meneruskan operasinya dalam bentuk kontrak sehingga sekiranya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Perkara-perkara seperti syarikat memegang konsesi yang sedia ada yang telah beroperasi sehingga berjaya mengaut pulangan modal serta mencapai jangkaan keuntungan shareholders IRR dalam bentuk pembayaran dividen perlu diambil kira dalam penentuan jumlah pampasan dan premiumnya. Isu yang kedua ialah struktur tarif. Memastikan kerajaan
Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara menggariskan faktor-faktor yang adil dan saksama diambil kira dalam penentuan struktur tarif yang baru dan bakal dikenakan kepada pengguna air setelah model pelaksanaan aktiviti sektor air yang baru dan pengambil alihan berjaya dilaksanakan. Memastikan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara menggariskan secara terperinci faktor-faktor yang adil dan diambil kira dalam menentukan struktur charge yang akan dikenakan oleh syarikat-syarikat yang diberikan kontrak perkhidmatan merawat dan membekal air kepada Perbadanan Aset Air Berhad ataupun kerajaan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.